Pemfaktoran asas 5. Baik, soalan 1. 3A kuasa 2 tambah 6AB tambah 3B kuasa 2. Jadi, pertama sekali keluarkan faktor sepunya. Okey, kiri, tengah, kanan. Okey, apa yang sama? Ni ada A, ni ada A, ni tak ada A. Ni ada B, ni ada B, tapi ni tak ada B. Okey, lihat pada nombor pula. 3, 6, 3. Okey, mereka berkongsi sifir yang sama. Yakni sifir 3. Okey. Dalam sifir 3 ada 3. Dalam sifir 6 pun ada 3. Jadi, berapa darab 3 dapat 3? 1. Okey, yang ni pula A kuasa 2 bawa turun. Kemudian, berapa darab 3 dapat 6? 2. 2 darab 3 dapat 6. Okey, AB bawa turun. Kemudian, berapa darab 3 dapat 1? Berapa darab 3? Berapa darab 3 dapat 3? 1 darab 3 akan dapat 3. Okey, B kuasa 2 bawa turun. Okey, barulah kita keluarkan faktor sepunya. 3 adalah faktor sepunya. Okey, keluarkan. Okey, yang tinggal 1A kuasa 2 tambah 2AB tambah 1B kuasa 2 masukkan dalam kurungan. Baik, faktor sepunya maksudnya yang sama pada kiri, tengah, kanan. Okey, di kiri, di tengah, di kanan ada 3. Maksudnya kita keluarkan 3. Okey, kemudian ni dah selesai ke belum? Kurungan yang ini kita boleh ikut rumus yang ini. Okey, sekarang ni kita nak ikut yang atas atau yang bawah? Okey, cuba tengok baik-baik. A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Yang ini. Okey, kita ikut yang ni. Jadi, sebab apa? Sini tambah, sini pun tambah. Okey, jadi kita buka dua kurungan terakhir. Okey, apa yang nak isi kat sini? Kalau dekat sini AB, AB. Maknanya kat sini A, B. Ambil yang ujung. Okey, pertama A tambah B. Yang kedua pun A tambah B. Okey. Kalau ragu-ragu, boleh selesaikan kurungan ni, akan dapat balik jawapan yang atas. Okey, 3 jangan lupa bawa turun. Baik, soalan 2. 4A kuasa 2 tambah 4AB tambah B kuasa 2. Pertama sekali, keluarkan faktor sepunya. Okey, maksud faktor sepunya ni, dia sama pada tempat kiri, tengah, kanan. Okey, contohlah kita kata kita ambil 4. Okey, di kiri ada 4, di tengah ada 4, tapi di kanan tak ada 4. Jadi, 4 bukan faktor sepunya. Okey, A pula. Kita katakan kita nak keluarkan A sebagai faktor sepunya. Okey, di kiri ada A, di tengah ada A, di kanan tak ada A. Maknanya A tak boleh kita jadikan sebagai faktor sepunya. Sebagaimana juga B. Okey, kemudian kita terus rujuk pada rumus. Okey, tengok bentuk rumus ni. A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Sekarang bentuk dia sama. Cuma yang beza 4 ni perlu dijadikan kuasa 2 juga. Okey. Persoalan sekarang, berapa kuasa 2 dapat 4? 2 kuasa 2 dapat 4. Okey, yang lain ni buat turun. Okey. Tapi 2 kuasa 2, A kuasa 2 tak sama pun bentuk macam A kuasa 2. Okey, nak samakan kita jadikan dia kurungan 2A kuasa 2. Kan sama kuasa 2, hanya ada pada sini saja, bukan dua-dua ni. Dia sebenarnya dua-dua ni boleh juga, tapi nak lebih nampak supaya sama macam rumus, kita jadikan macam ni. Kalau nak direct pada jawapan pun tak ada masalah. Okey, yang ni buat turun. Okey, kemudian barulah kita buka dua kurungan. Okey. Kita ambil yang ni, rumus yang ni tambah. Okey, kurungan pertama 2A tambah B. Kurungan kedua pun sama, 2A tambah B. Okey, kalau tak percaya, selesaikan yang ini, akan dapat balik jawapan yang ini. Kemudian, mana datang 2A ni? 2A kita ambil dari sini. B pula kita ambil dari sini. Sama juga, A kita ambil dari sini. B kita ambil dari sini. Kita balik. A ambil dari sini, B ambil dari sini. Tengah-tengah tak payah tengok. Baik, soalan 3.
A kuasa 2 tolak 6AB tambah 9B kuasa 2. Okay, pertama sekali keluarkan faktorus punya. Okay, faktorus punya tak ada Jadi kita terus rujuk pada rumus. A kuasa 2. Okay, ambil ni. A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Okay, simbol negatif sini. Jadi kita ambil rumus yang ni. Okay. Sekarang ni kuasa 2 dah. Ni pun kuasa 2. 9 pula jadikan kuasa 2. Okay, berapa kuasa 2 dapat 9? 3 kuasa 2 dapat 9. Okay, yang lain buat turun macam biasa. Okay, tapi 3 kuasa 2, B kuasa 2 tak sama pun macam B kuasa 2. Okay, kita kurungkan 3B. Kuasa 2 letak di luar kurungan. Baru kita nampak sama macam dalam rumus. B kuasa 2, 3B kuasa 2. Okay, kemudian kita buka 2 kurungan terakhir. Okay, jadi oleh kerana sini simbol negatif, maka sini pun harus simbol negatif. Jadi kurungan pertama A tolak 3B. Kurungan kedua A tolak 3B. Baik, soalan 4. 4x kuasa 2 tolak 20xy tambah 25y kuasa 2. Okay, pertama sekali keluarkan faktorus punya. Okay, 4, 20, 25. Tidak berada dalam sifir yang sama. 4 dengan 20 mungkin berkongsi sifir. 4 dengan 20 berkongsi sifir. Tapi 25 tak ada dalam sifir 4. Okay, 25 dengan 20 berkongsi sifir. Iaitu sifir 5. Tapi dalam sifir 5 tak ada 4. Senang cerita 4, 20, 25 ni tak ada dalam satu sifir yang sama. Okay, jadi kita terus rujuk pada rumus. Ambil rumus yang ni. Negatif sini. So, kita ambil rumus yang ni. Okay, tapi yang ni kan kuasa 2. Kuasa 2. Kita perlu jadikan 25 kuasa 2. 4 pun kuasa 2. Okay, berapa kuasa 2 dapat 4? 2 kuasa 2 dapat 4. Okay. Yang 25 ni berapa kuasa 2 dapat 25? 5 kuasa 2 dapat 25. Okay, yang lain macam biasa. Turunkan. Kemudian, untuk lebih nampak, kita kurungkan 2 kuasa 2 X kuasa 2 jadi kurungan 2X kuasa 2. Supaya sama macam dalam rumus lah. A kuasa 2. 2X kuasa 2. Okay, 25. Yang 5 ni pun sama. Kurungan 5y kuasa 2. Dah sama B kuasa 2, 5y kuasa 2. Kalau nampak dua-dua ni nanti takut pening. Tapi boleh je kalau tak nak buat macam ni. Okey, terus kita buka 2 kurungan terakhir. Okey, simbol sini negatif jadi sini pun negatif. Okey, pertama 2x tolak 5y, yang kedua pun sama. Jangan lupa kita ambil yang hujung dengan yang hujung ni. Secara logiknya, bila kita selesaikan yang ini, kita akan dapat balik jawapan yang ini. Ataupun yang ini. Baik, soalan 5A kuasa 2 tambah 2A tambah 1. Macam biasa cari faktorus punya. Faktorus punya tak ada Kalau kita ambil A, sini tak ada A. Kalau kita ambil 2, sini tak ada 2, sini tak ada 2. Okey, jadi kita terus rujuk pada rumus. Okey. Simbol positif sini dah sama. Jadi kita ambil yang ni. So, kita tinggal buka 2 kurungan. Tapi sebelum tu, yang satu ni, kita bentukkan dia supaya jadi kuasa 2 juga. Jadi, berapa kuasa 2 dapat 1? 1 kuasa 2 dapat 1. Okey, so yang lain ni, bawa turun. Okey, dah boleh buka 2 kurungan. Jadi, yang pertama, A tambah 1. Yang kedua pun, kurungan yang kedua pun A tambah 1. Baik, soalan 6A kuasa 2 tolak 6A tambah 9. Okey. Cari faktorus punya. Faktorus punya tak ada. Faktorus punya tu apa? Dia sama pada kiri, tengah, kanan. Misalnya di kiri dan tengah dah ada A. Tapi di kanan tak ada A. Jadi ni tak ada faktorus punya yang boleh kita keluarkan. Kita terus rujuk pada rumus. Okey, nampak sini negatif, sini negatif. Okey, ambil rumus yang ini. Tapi sebelum tu, ni kan B kuasa 2. Tapi sini tak ada kuasa 2, kita jadikan dia kuasa 2.
So, berapa kuasa 2 dapat 9? 3. 3 kuasa 2 dapat 9. Okey, yang lain bawa turun macam biasa. Okey, barulah kita buka dua kurungan terakhir. Macam biasa, kurungan pertama dengan kurungan yang kedua sama. Jadi, A tolak 3. Kurungan yang kedua pun A tolak 3. Baik, soalan 7. A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Kita cari faktor sepunya. Tak ada. Tak ada faktor sepunya yang boleh kita keluarkan. Jadi, kita terus rujuk pada rumus. Sini simbol negatif, sini simbol negatif dah sama. Jadi, kita terus buka dua kurungan. Okey, sini negatif jadi letak negatif. Kemudian, sini apa? Ambil yang hujung ni dengan yang hujung ni. A, B, A, B. Soalan 8 pun sama. Okey, kita ambil yang ni. Sini simbol positif kan? Sini pun positif. Jadi, terus buka dua kurungan. Okey, disebabkan sini positif, sini positif. Okey, yang ni kena isi apa? Ambil hujung dan hujung. A, B. A, B. A, B.